Saya pilih bang. Cikgu bang. Assalamualaikum. Tak bang. Dia nak bang tanya lah, saya ni meniaga kat macam abang. Oh okey. Tapi tak tahulah bang, kadang-kadang pendapatan tu saya tengok banyak, tapi duit tu asyik macam tak ada je, saya pun tak tahu ke mana pergi. Macam tak berkat ke pun saya pun tak tahulah, padahal saya meniaga benda yang halal saya rasa. Tapi ada kawan cakap pasal saya tak bayar zakat, tapi saya dah bayar zakat fitrah dah bang. Oh, untuk peniaga ni zakat perniagaan sebenarnya. Zakat perniagaan Ada zakat ada juga perniagaan. kan. Saya tak tahu pula bang. Ya bang, saya ni pun meniaga macam abang juga. Lah tapi saya tengok saya punya keuntungan tu ada, tapi macam duit tu macam tak nampak pergi mana. Ada kawan saya cakap, kena bayar zakat, saya dah bayar dah zakat fitrah time raya. Tak bayar zakat apa lagi? Niaga juga bang kan. Tapi macam tak ada juga untung apa semua kan. Tak tahu ke mana pergi duit apa semua. Diorang cakap kena bayar zakat, betul ke? Ya, kalau ikutkan sepatutnya macam tu. Oh. Dalam Islam memang ada tu bang. Oh, saya zakat fitrah saya dah bayar dah. Oh, tu pakai besar. Oh, wajib kan? Oh, saya ingat zakat fitrah je. Oh lah. Ada kiraan juga. Aduh mak bang. Kadang-kadang kita ni sebenarnya dalam kita berniaga ni sebenarnya ada rezeki orang lain. Oh ya, Allah. Maknanya Nama dia rezeki orang lain tu masuk ke mak kita, orang kita. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah kita yang kita cakap Allah. Di kalangan ada banyak yang dekat pun ada. Sebenarnya kadang kita sebenarnya lebih yang dekat tu daripada yang itu lah. Allah. Lebih yang seelok-elok Selang baik. Oh, zakat perniagaan. Fitrah. Oh, Perniagaan tu ada dalam Islam. aku tak tahu. Ya Allah, patutlah abang punya berniaga laris je abang bayar zakat perniagaan ni punya. Allah. Maknanya lepas ni kalau saya nak keberkatan apa semua, zakat perniagaan kena bayar. Bayar juga. Bayar zakat. Sebab zakat ni dia ada kiraan ni. Oh. Tapi kalau abang tak mampu, abang bagi sedekah je. Okey. Ada sedekah. Ataupun abang pun macam Ikut kemampuan Ikut kita kemampuan ya. dia. Okey. Baik bang. Masih InsyaAllah lepas ni boleh lah tanya kat apa pusat zakat tu. bayarlah lepas ni. Kalau bayar zakat tu bayaran berapa yang dikenakan tu apa, boleh referkan orang lah. Patut saya tengok abang punya perniagaan lari, abang bayar zakat perniagaan ni punya. Saya pergi je yang bayar Yelah. puas lah. Aduh. InsyaAllah. Selain tu lah zakat fitrah kita zakat perniagaan lah yang saya tahu. Baik. Bau berkat bang lah. InsyaAllah.